Kami ingin membentangkan hasil kajian kami mengenai persepsi masyarakat terhadap pengangkutan hijau dalam kehidupan seharian. Teknologi hijau adalah penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif kepada aktiviti seharian. Pengangkutan hijau yang merupakan salah satu contoh teknologi hijau merupakan inisiatif yang lebih mesra alam untuk menuju ke suatu tempat. Kajian ini adalah berfokuskan kepada pengangkutan awam yang menerapkan teknologi hijau seperti tren elektrik. Kawasan kajian kami ialah kawasan Nibong Tebal. Sebelum kita mendalami lebih mendalam tentang isu kajian ini, sedikit pengenalan mengenai kawasan kajian yang menjadi fokus utama kajian kami, iaitu stesen kereta api Tanah Melayu Nibong Tebal. Stesen ini terletak di Bandar Nibong Tebal, Pulau Pinang dan merupakan hentian utama di laluan kereta api Tanah Melayu KTM. Ia mula beroperasi pada abad ke-20 dan terletak di laluan utara KTM. Laluan stesen ini menghubungkan koridor tersebut dengan Padang Besar Perlis melalui beberapa bandar utama di utara semenanjung Malaysia. Banyak kajian terdahulu mengenai perkhidmatan pengangkutan awam menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Contohnya, kajian oleh Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Tanzi dan Surini Tahir pada tahun 2021 telah mendapati bahawa isu perkhidmatan yang tidak berkesudahan seperti isu tambah yang berbeza, kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan, kepadatan penumpang yang menimbulkan ketidakselesaan dan jadual waktu perjalanan yang tidak menentu. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada perkhidmatan pengangkutan awam dalam berbagai aspek. Kajian ini terhad kepada satu lokasi sahaja iaitu KTM Nibong Tebal dan bergantung pada kerjasama pengguna pengangkutan awam untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil kajian mungkin tidak sebenarnya mewakili semua stesen kereta api di Malaysia, tetapi boleh menjadi rujukan untuk kajian nanti. Setiap kajian pasti mempunyai objektif atau matlamat kajiannya yang tersendiri. Bagi kajian kami telah mewujudkan 3 objektif kajian yang ingin dicapai sepanjang menjalankan kajian ini. Yang pertama ialah mengkaji perkhidmatan pengangkutan hijau yang disediakan di kawasan kajian Bandar Nibong Tebal. Yang kedua, menilai persepsi masyarakat terhadap kemudahan pengangkutan mesra alam yang disediakan. Manakala objektif kajian yang terakhir iaitu membincangkan cabaran yang perlu dihadapi pengguna ketika menggunakan pengangkutan hijau dalam kehidupan seharian. Skop kajian kami merangkumi sejauh penyediaan fasiliti yang disediakan oleh syarikat kereta api Tanah Melayu Tebal KPMB untuk mempermudah perjalanan pengguna serta masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna perkhidmatan KTM Nibong Tebal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terdapat beberapa kajian literatur yang dirujuk kami bagi menyokong penyelidikan ini. Antaranya ialah kajian oleh Muhammad Zaidin Cemut pada tahun 2010. Kajian ini bertajuk Penentuan Kualiti Perkhidmatan Pengangkutan Awam di Kota Baru dan tujuannya ialah bagi menilai kualiti perkhidmatan pengangkutan awam berdasarkan persepsi pengguna. Hasil kajian menunjukkan bahawa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh faktor ketepatan masa, keadaan fizikal kenderaan serta sikap pemandu. Pengguna menghadapi cabaran seperti keterapan perkhidmatan yang tidak menentu, keadaan kenderaan yang kurang memuaskan dan kekurangan kemudahan untuk penumpang. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan gambaran bahawa terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam aspek kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Bagi kaedah yang digunakan kami untuk menjalankan kajian ini, kami telah menggunakan pendekatan kuantitatif di mana kami telah mengedarkan soal selidik kepada pengguna stesen untuk menilai tahap kepuasan mereka. Soal selidik ini juga telah kami sediakan dalam 2 bentuk, iaitu menjawab melalui borang soal selidik secara manual dan menjawab melalui Google Form di atas talian. Hal ini dilakukan bagi memudahkan pengguna stesen KTM Nibong Tebal untuk menjawab soal selidik kami dan menjimatkan masa mereka. Melalui pendekatan ini, kami telah mendapat seramai 53 orang responden dengan latar belakang, persepsi dan datang daripada lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Seterusnya, dari segi analisis data, kami telah menganalisis data secara analisis statistikal dan deskriptif, iaitu dengan mengambil kira peratus tertinggi
Jawapan daripada 53 orang responden kami menjadi data utama. Kaedah-kaedah ini telah banyak membantu kami dalam memperoleh data yang lebih tepat dan memudahkan urusan kami mengasingkan dan menganalisis data secara strategik. Bagi kaedah persampaian kajian ini, kami menggunakan kaedah persampaian secara rawak kerana kaedah ini amat sesuai digunakan bersama kaedah kuantitatif. Kaedah persampaian rawak memainkan peranan penting dalam memastikan hasil kajian ini boleh diterapkan kepada keseluruhan responden. Namun, seperti mana-mana kaedah lain, terdapat beberapa cabaran. Antaranya adalah masa yang lebih banyak diperlukan selain daripada kesukaran yang timbul apabila senarai responden tidak lengkap atau tepat. Secara keseluruhannya, persampaian rawak adalah sangat penting dalam kajian kuantitatif kerana ia membantu memastikan data yang dikumpul adalah objektif dan tepat. Ini seterusnya meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan hasil kajian yang diperoleh, menjadikannya lebih relevan dan dipercayai. Seterusnya, memasuki fokus utama kita dalam video ini, iaitu bagi menjawab 3 objektif kajian menggunakan data-data hasil penyelidikan kajian kami. Data-data ini telah kami bahagikan kepada 6 kategori yang bersesuaian dengan soalan dan penyataan yang diusulkan dalam soal selidik. Bagi menjawab objektif kajian yang pertama, iaitu mengkaji perkhidmatan pengurutan hijau yang disediakan di kawasan kajian bandar di Bukit Tebal, kami telah memilih kategori data yang ketiga, iaitu sambungan dan integrasi pengguna awam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sambungan dan integrasi sistem pengguna awam adalah penting untuk keberkesanan perkhidmatan. Sebanyak 52.8% responden sangat bersetuju bahawa laluan pengguna awam perlu dikeluaskan ke kawasan luar bandar. Selain itu, 35.8% responden memberikan jawapan neutral mengenai kesukaran mendapatkan perkhidmatan lain untuk ke stesen kereta api. Bagi keberkesanan sistem pengguna awam pula, 30.2% responden bersetuju bahawa rangkaian pengguna awam masih kurang menyeluruh. Secara keseluruhannya, kajian ini menekankan pentingnya penambahbaikan dalam sambungan dan integrasi pengguna awam. Di samping itu, kita teruskan lagi dengan menjawab objektif kajian yang kedua, iaitu menilai persepsi masyarakat terhadap kemudahan pengangkutan awam beserta alam. Pada pendapat kami, data daripada kategori kelima merupakan data yang terbaik untuk menjawab objektif ini. Berdasarkan data yang diperoleh, 39.6% responden amat setuju bahawa mereka akan lebih kerap menggunakan kereta api jika tambangnya lebih murah. Ini menunjukkan bahawa kos adalah faktor utama dalam pemilihan pengguna awam. Sementara itu, bagi soalan mengenai pilihan antara pengguna awam dan kenderaan persendirian, 39.6% responden juga memberikan jawapan neutral, menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai pendapat yang jelas mengenai keutamaan ini. Ini menunjukkan bahawa walaupun pengurangan tambang dapat meningkatkan penggunaan kereta api, faktor lain seperti keselesaan, kebolehcapaian dan fleksibiliti pengguna awam berbanding kenderaan persendirian juga perlu diberi perhatian dalam usaha menarik lebih ramai pengguna. Sekali, data daripada kategori pertama, iaitu accessibility dan keselesaan pengguna telah dipilih bagi menjawab objektif ketiga, iaitu memikirkan cabaran yang perlu dihadapi pengguna ketika menggunakan pengguna hijau dalam kehidupan seharian. Berdasarkan data daripada kategori ini, beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh pengguna pengguna hijau telah dikenal pasti. Faktor jarak stesen memberikan impak kepada penggunaan kereta api. Daripada 30.1% responden berpendapat bahawa jarak stesen yang jauh menghalang mereka daripada menggunakan pengguna hijau. Dari segi keselesaan, kekurangan tempat duduk dalam tren adalah isu utama, dengan 32.1% responden bersetuju bahawa ini mengganggu keselesaan mereka. Selain itu, fasiliti di stesen seperti tempat duduk, tandas dan surau tidak mencukupi oleh 26.4% responden. Isu kesesakan tren, terutama pada waktu puncak, turut menjadi cabaran besar di mana 54.7% responden sangat bersetuju bahawa tren sering penuh dan sesak. Akhir sekali, kekurangan kemudahan seperti lift dan eskalator di stesen menyukarkan pergerakan golongan warga emas dan OKU. Dengan 30.2% responden sangat bersetuju bahawa tentang ini. Secara keseluruhannya, accessibility dan keselesaan adalah cabaran utama yang perlu ditangani untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Sebelum nasabah pelayaran tiba ke destinasinya, ingin saya bincangkan serta rumuskan di sini bahawa kajian ini menunjukkan bahawa beberapa aspek pengangkutan awam di bandar Bukit Tebal perlu diperbaiki. Sambungan pengangkutan ke kawasan luar bandar perlu diperluas dan kos tambang yang lebih murah penting untuk menarik lebih ramai pengguna.
Selain itu, keselesaan, kebolehcapaian dan fleksibiliti juga perlu diberi perhatian. Cabaran utama termasuk jarak stesen yang jauh, kekurangan tempat duduk dalam trip, kesesakan pada waktu puncak dan kekurangan kemudahan di stesen untuk golongan warga emas dan OKU. Sebagai cadangan, pihak berwajib perlu memperbaiki sistem pengangkutan awam agar lebih menyeluruh dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Harapan kami dengan penambahbaikan ini, penggunaan pengangkutan awam dapat meningkat, menggunakan kesesakan jalan raya dan menyumbang kepada penjagaan alam sekitar.